Wan pun dengan cucu-cucu, terima kasih. Minta maaf banyak-banyak. Wan. Tangan akak tak ada. Yolah. Hi guys, welcome back to the channel. Hai guys, kita lagi di ladang-ladang jagung. Oh, ibu. Wan kena macam ni, jadi vlogger. Hi guys, welcome back to my channel. Sampai. Mak ucapkan terima kasih pada anak-anak. Wan pun dengan cucu-cucu, terima kasih. Minta maaf banyak-banyak. Wan. Birthday Mak jatuh pada 16 hari bulan April. Tapi kita berkesempatan untuk menyambut pada hari ini 21. So kita ingat, memang ingat sangat-sangat. Tapi memandangkan kesibukan yang terlalu busy, yang tersangat-sangat, so kita akhirnya pada hari ini. Sepatutnya malam semalam. Tapi akak kan orang penting dalam company. Jadi semalam terpaksa ditunda sebab akak di event raya. Timpat Kirija. Biasalah, orang penting kena wajib pergi. Minta maaf lah Itulah tu carry woman. Cakap baik kiri. Aziz tak tahu sebenarnya birthday Wan. Aziz tahu je birthday Wan, tapi Wan sendiri pun lupa. Dia nak bagi alasan. Tak sebab hari tu kan tengok Wan punya yelah Aziz yang dia buat Wan apa semua. Oh tadi. Tak ada lagi nampak lah. Oh ya kan birthday Wan 16 tapi macam 16 apa? hari kejadian tu dah lupa. Kan sebab kita pergi hotel. Maklumlah hari tu busy, jadi tak dapat lah. Jadi selamat hari jadi kepada Wan. Semoga panjang umur selalu. Syukur. Sehat. Mana jam Wan tu? Nak tengok sikit. Sentiasa gembira. Tunjuk jam. Jam baru. Sekarang pukul berapa jam baru. Pukul berapa dah? 10.10. Lulus. Boleh dah. Lepas ni Haziq yang tanya masa. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Walaupun raya dah habis. Betul. Jadi ini video raya. Penghujung raya, penutup raya pada kami semua sekeluarga. Dan pada malam ni saya nak ucapkan selamat ulang tahun kepada ibu yang tercinta, kepada mak. So kita dapat bersama-sama berkumpul pada malam ni untuk sambut secara sederhana. Yang penting kita semua happy. Semoga panjang umur, bisa minta maaf salah silap apa yang terkurang. Yang penting sekali kita semua berkumpul kat sini, sambut bersama-sama walaupun terlambat sikit. Yang penting kita sambut. Kita sentiasa ingat. Kita tak pernah lupa. So inilah tradisi keluarga kami. Setiap ahli keluarga sambut setiap ahli keluarga. Lepas ni coming soon. Lepas ni coming soon. Bulan 6. So lepas tu Aziz bulan 7. Akak tidak mau sebut. Akak. So begitulah seterusnya. Okey, akak dekat balik. Sebab sini akaknya dia. Kamu dah Fiza tak tahu nak cakap apa. Akak lagi. Hari ni dah selesai untuk happy birthday Mak. Terima kasih sebab duduk dengan kami. Kami rasa bahagia sangat. Rezeki kami alhamdulillah murah. Terima kasih Mak. Semoga Mak panjang umur, murah rezeki, dan kita sama-sama gembira dalam satu family. Happy birthday. Birthday girl. Tunjuk muka. Tapi ni dah penghujung lah. Kita dah at the end of the celebration. Akak punya ni vlogger lah. Ada makan. Dah makan-makan dah. Dah makan kek dah pun. Dah nyanyi. Dah dapat hadiah. Nak show off jam. Show off hadiah. Mana hadiah?
the first time a server suruh stop order. Dia cakap, dah, you order banyak dah, jangan order lagi, nanti tak habis. Ngam-ngam. Dia tahu pun. Dia memang tahu portion dah. Kita orang macam wow, mantap lah. Windows Cafe. Bayi baru rumah. Yang nak buat celebration birthday ke or whatever kind of celebration, can lah datang ke sini. Very lively, very energetic, very positive vibe. So tak perlu nak pergi beli kek dekat luar. Just order je by call. Dia dah satu kek ataupun you nak yang kecil. One slice pun ada. Sedap. They got you. They literally definition of they got you. They got your back. So definitely boleh repeat balik datang sini. So yeah. Apa yang paling sedap? Ikan. Ikan apa tu? Ikan. Tahu apa itu ya? Siakap. Masak. Sweet sour. Kenyang lah. Bali ni nak makan lagi tak? Tak lagi mau. Bali ni nak buat apa? Hidup. Aziz. Okay, cepat Aziz. Cerita dekat semua orang apa yang berlaku. Buat kek tu Aziz simpan lah dalam kotak. Letak apa semua. Aziz nak pergi balik ni. Tiba yang pun tadi nak cakap terima kasih nak sambil senyum. Senyum lebar ni. Terima kasih. Aziz pun macam Aziz senyum je tak cakap apa-apa.